semak kita. Lupa. Pendekar kita kenal lah jadi pendekar. Pendekar kena. Warung pendekar, cuma pendekar saja boleh mari. Kita pendekar do re mi, bujang lapuk. Ni do re mi fa sol siapa apa siapa belakang ada belakang. Siapa ada? Tidur. Mari tempat ni kena lah bakar. Apa kata? Bakar semota. Semutta. Semutta. Tengok ni. Oh, tengok ni. Ni sing ni. Ni bukan semota. Ni sing ni. Ni sing ni. Bagi. Ni apa dia? Tengok. Kita nak pergi. Okey, mari rumah Melayu dia kena pecah. Rumah Melayu rumah Cina pun suka lah. Kita bukan masalah. Marah kau ke? Mari. Kena belajar beradab. Masuk apa? Kandang harimau kan? Ngau ah? Oh. Kalau lembu? Kambing, Lembu panggil kan? lembu kan nama leh Kalau kami boyo? Ada bayar yang ni. Boyo. Mana bunyi kan boyo? Dia ada sila saja ke kan? Dia ada tempat duduk kita ada bilik lah. Boleh kita tengok ah. Mari kita tengok dalam lagu mana sebelum kita makan. Sini comel. Ada bagi kau pada tempat ni, veranda. Panggil apa Abesah? Veranda. Pada dalam tu. VIP tu. Ni VIP room. Dalam berapa kapasiti boleh duduk sini? Dalam satu masa bahagian atas. Ni Abang Moha ni. Dalam satu masa bahagian atas saja boleh akomodir untuk 50 orang. 50 orang? Dalam satu masa. Tu dua tu ada lagi kita tak duduk. Ada lagi boleh muat sini 10, sini 10. Petang meja nanti Boleh. Bila ada event. Hak penting okey. Ni untuk orang hak tak ada hak ada gaut lah. Hak tak ada gaut, dah sila tak apa. Ada masalah gaut ke ni? Ada masalah ke apa? Ni. Ada. Jangan tunjuk. Okey, jom kita tengok ada gapo ke ni. Tengok. Comel ni, sekarang saya suka ni, decoration, tengok decoration dia. Baca mari baca. Ya. Baca. Ya. Comel ni. Dia buat tradisional, dia konsep. Tu gapo? Tarian burung, tempur. Panggil gapo ni? Capur. Tarian burung. Ada telur ke? Okey. Tak ada lah ni. Boleh mari adik kakak, kita lepas ni tengok ada lauk gapo atas meja. Tapi kena duduk seller lah, kita cari meja hadap seller. Itu ialah sak cabaran hak sangat susah untuk akak. Sak cabaran sebab nak duduk seller. Okey, jom. Dipersilakan duduk bersila. Ambil tempat. Ambil tempat masing-masing.